Kenal tak saya Medina tu? Tak payah kenal lah. Saya lah yang menamakan ku cinta tu. Hah? Oh, dah sejuk-sejuk pula. Dah habis ke tu? Balik toilet. Okey, ingatkan Muabela? Bukan. Hari ni special. Datuk Seri Siti Nurhaliza, ex Mek Dinda. Istimewa. Pertama kalinya. Benda yang paling susah yang nak buat hari ni adalah hilangkan yang dia punya kenervousan. Tok T sebut nama saya. Hai Cida Kabur. Saya sedang lihat awak. Okay, alright, boleh. Okay, nak Tok T kan? Siapa yang nak Tok T? Siapa yang nak Tok T? Saya pun sekarang ni like dulu. Like dulu. Apa ni apa? Like banyak-banyak dulu kita nak 20-30k like. Kita hari ni live bukan live saja. Hari ni Datuk Seri Siti Nurhaliza, Tok T akan make up Mek Dinda. Biasanya Mek Dinda yang make up sendiri. Tapi hari ni special kita Tok T make up Mek Dinda. Jual apa tu? Saya nak jual muka saya hari ni. Sebab muka saya kejap lagi akan di make upkan oleh Bidu Anita. Jadinya muka dah siap ni, saya nak pergi jual. Saya nak pergi jual. Siapa nak ambil gambar saya RM50. Siapa nak pergi ambil yalah mana tidaknya ni Tok T make up cek lah. Jadi saya nak 100k. Mana 100k? Saya nak Tok T sebut nama saya. Awak jangan pakai kabel. Saya tahu awak follower saya kan. Jangan pakai kabel. Awak kalau nak Tok T sebut nama awak kena beli ni. Awak kena dapatkan hak med. Oh, terbalik dah awak tak dapat. Ni kita kena dapatkan yang ni dulu. Lepas tu janji. Tok T akan menjerakah nama awak. Nak juga. Mana ada lah kat tek skrin 10k pun tak sampai lagi ni. Ya Allah ya Tuhanku. Ya bukan. Saya bukan Tok T awak. Awak tak kalah Tok T sebesar ni awak. Saya tengok Tok T tadi besar ni awak. Saya terus insecure tau. Tu yang saya ada tarik. Tok T tak apa. Tok T duduk tepi dulu. Bagi saya berapa dah like? Dah like berapa dah? 11,000 baru. Lagilah 20 kau 30 kan? Lagilah 20-30. Cepatlah saya nak masuk. 50,000 dah tak masuk? 50,000. Laju. Mana? Followers Mek Dinda. Followers Tok T. Cepat. Sebab kita bukan nak bagi tu saja. Kita nak tengok Tok T make up cik. Lah, blushing ke tu? Jangan ya. Tak mudah nak buat hari ni. Lengur dah yang lain ni dalam 1.4k ni tolonglah like. Kesian lengur dah. Lengur lah Tok T. Lengur cik tak lengur. Cik okey je 3 jam 5 jam lah tak apa. Okey, MD nervous ke tu? Dah insya-Allah. Dok tak dah ke mana? Tok T laju lagi. Kita nak 30, 40. Macam era campur Nabila Huda. Awak selalu kalau saya make up jadi era. Hari ni Tok T akan make up saya jadi Datuk Seri Siti Nurhaliza. Masyaallah. Ya kan Tok T kan? Jadi saya ke? Jadi awak boleh kah? Ya ke? Allah. Boleh. Tap cepat yo. Cepat. 829. Wow. Lagi naik lagi. Dia kata penat dah tek ni sampai guna jari kaki dah. Jangan buat panggil olak. Okey, tek tengah drive sampai tap screen. Okey, tak apa boleh minta orang sebelah tolong tek kan. Oh, cepat ada naik 33. 50. Cepat kasih 50k. 50k. Betul. Saya tap pakai 5 jari ni. Tok T suara saya derah macam tu okey ke? Abang tak apa. Kan saya nak lembut sikit. Tak terkejut kan? Dah. Aduh, terkejut. Dah biasa orang Kedah. Oh, biasa orang Kedah nak. Suami Tok T sendiri orang Kedah kan? Suami orang Kedah. Dah biasa cakap begitu. Ya, gelaju hampa okey, dah 49.7k. Alright, 50k. Masya-Allah, so kita cek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sembah ke? Assalamualaikum. Saya nampak macam maklum Tak ada. Nampak macam nak menakan saya. Okay, kita buat apa pembuka bicara. Okey, bismillah. Okey, kita belakang dulu. Sihatkah salam dulu? Okey, baik. Alhamdulillah. Sihat. Sihat tak? Akhirnya. Allahu Akbar. Tak boleh je dia segelak kan? Ya ke? Okey. Tok T saya duduk belah sana boleh? Sebab angle saya belah sana. Oh, okey, tak apa, boleh. Okey, Assalamualaikum. Hai semua yang menonton ni secara live di akaun TikTok saya Tok T TikTok. Akhirnya jadi kenyataan kan untuk saya dan juga Mek Dinda. Okey, kita selalu berjumpa dekat dalam event, tapi ini first time kita sebenarnya saya menjemput Mek Dinda. Untuk hadir ke office saya untuk sesi TikTok kita secara live ni. So sebab apa? Sebab boleh. Sebab boleh. Saya nak panggil sebab boleh ke? Macam tak sesuai. Sebab cuba Tok T tengok kat situ. Tok T nampak macam
Adik angkat saya. Alah, tak ada lah, mana ada. Tak make up lagi, tunggu make up. Oh, saya lagi make up, apa tunggu Sat? Tunggu make up. Macam ni Mek Dinda cakap, Tok boleh tak kalau Mek Dinda nak make up saya? Of course Mek Dinda dah memang muam. Dia selalu make up orang. Jadi sekarang ni bagi saya jadi muam. Oh, specialnya. Boleh tak berubah saya menjadi bid wanita? Boleh. Tak prima donna? Prima donna selalu dah. Okey. Nanti ada bid wanita lah. Boleh. Saya cuba nervous juga ni, nervous. Ya, Kak Iti nervous. Menyanyi atas pentas tu okey lagi. Okey, jap. Sebelum tu, Tok T, kita nak panggil apa? Panggil je Kak Iti. Kak Iti. Kak Iti ke? Nampak macam bestie sangat kalau Aku dah cakap dah bestie dah. Oh, bestie so panggil Kak Iti boleh lah? Kak Iti je. Okey, Kak Iti boleh panggil saya Mek Dinda tak sah? Apa? Panggil Menamakanku Cinta. Oh, lagi dah. Ya Allah, tangan pun halu, tangan saya besar. Taklah. Kita tangan-tangan yang rajin. Rajin lah. Rajin memasak. Rajin masak apa? Masak rajin. Masuk kat mak mentua, masuk kat abang, masuk kat Masya Allah. Kalau macam tu memang tangan kita dilahirkan untuk bekerja. Okey, Kak Iti. Ya. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Okey, boleh komen bersedia. Cantiknya Tok T. Cantik. Boleh Dia tak ada lah. arah. Tak ada. Tak ada cik nampak macam kentang. Mana ada. Betul. Tu dia tu Boleh cik. belakang sikit tak kamera ke macam mana? Takutlah tak nampak kan. Saya keluar yang frame. takut sekarang ni sebab saya nampak macam kentang. Taklah, nanti tu Kak Iti mencantikkan lagi. Okey, kita nantikan ya. Tak, terus belakang. Belakang sikit. Jangan bagi orang masuk. Ni tali silat cik yang terbuka, kena nervous. Okey, ikat tali pinggang hitam. Tapi saya tak selesa kalau PA tolong buatkan, saya nak Kak Iti tolong Okey, boleh. buatkan. Allah gitu ya. Kat kasat lah. You all jangan jealous. Nak ketat kan? Tak payah kata tak selesa. Tak selesa. Ya, Tok T pun nampak nervous ke? Takut Tok T nervous kat cik. Nervous sikit. Nervous sikit. Nak make up orang kan sebab pekerjaannya adalah menyanyi. Ya. Atas pentas. Jadi bila nak make up tu alamak jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi make up saya? Okey. Okey. Kita nak buat apa? Okey, sebenarnya semua yang tengah menonton ni saya hari ni live adalah untuk produk Simplicity. Betul. Okey, sambil-sambil tu nanti kita ada Beauty juga, tapi kita fokus kepada Simplicity yang mana kita ada skincare. Tahu kan? Pernah pakai kan? Pernah. Simplicity nombor 1 dekat hati saya. Masya Allah. Kak Iti tahu tak saya di City Zonas apa Terima je? kasih. Ni semua yang ada kat depan ni. Kak Iti, saya bukan nak tipu tau. Saya nak spill sikit. Ni bag makeup saya daripada rumah tau. Baik. Tengok ni, semua produk Simplicity. Saya ada ni lip and cheek. Terima kasih. Saya ada ni my favorite anti-badai loose powder daripada Simplicity. Okay. Saya ada banyak dekat ni. Ni yang paling saya kena tunjuk dekat Kak Iti. Faham. Mempersembahkan Timeless Shading Blusher yang berlubang. Oh, maknanya dia memang pakai betul-betul tau. Ini memang favourite Kak Iti sebenarnya. Ya, favorite saya juga. Ya, Kenapa Kak Iti nak kena tiru saya? Kita bestie ya. Betul lah. Sama, keinginan tu sama. Chemistry tu Okey. ada. Okey, jom. Okey, jom. Sekarang- Jangan lalai kita ya, Kak Iti. Jom. Nanti kan kita nak zoom kan? Boleh kita naik kan? Minta ya, kita nak zoom. Ya. Jadi kita kena naik sikit. Tapi kan Kak Iti, Ya. tempat kita live ni terlalu dekat. Memang hari ni memang kita beramah mesra. Betul. Oh, Memang dia punya betul konsep tu rapat. adalah bestie. Bestie bersama bestie. Okey, jom. Kan Okey, kita jom. ceritakan yang lain tu macam Adik. bengang aja kan. Macam angin aja kan. Okey, So, macam ayo. ni. Kak Iti, cop. Rasa panas pula kan aircon ni. Panas ya? Ya. Orang cakap kalau panas tu sebab tengah jatuh hati. Gitu. Okey. Minta maaf ya, saya gelak lebih sikit. Boleh tak Sabar sikit. Okey. Macam mana apa tak? Okey Kak Iti, saya nak buat satu kejutan. Okey, apa lagi? Dengar kata kotak yang kita nak bagi ni kotak. Apa nama dia tadi? Sedap nama dia. Ini premium Premium Raya Gift Box. Raya Gift Box. Ya. Dengar kata tak banyak. Ya. 100 saja. Betul. Saya nak beli Oh, terima kasih. untuk semua orang yang ada kat sini. Biar betul. Ya betul. Saya nak 10 kotak ni. Untuk kita bagi dekat orang yang jawab soalan. Kita tepuk sikit. Betul ke? tepuk. Tepuk. Mana ada sound effect ni. Saya takut nak menjerit. Kita tepuk. Untuk terkejut.
Tepuk. Mana dia level sound dia? Yang ni bukan main-main tau. Ni Cik nak beli 10 tau. Cik nak bagi kat Betul ke? Betul. Jadi 10 ulang lah. Okey, tepuk. Ya, betul. Tepuk. Tepuk. Assalamualaikum. Ya, kita bersama Video Wanita. 10 ulang. Kak Iti habak kat dia. Okey, beritahu kat dia orang 20. 20 ulang. 10. Sebab lagi dia pun marah lah. Dia pun nak battle. Sebab tak banyak kan. Betul. Kita patut lagi kan. Sebab mereka dah berkumpul kat sini 5.4 mata yang memandang. Okey, jom. Baik. Sebenarnya kita ada, kita cerita sekali lagi mana yang baru masuk. Kita ada Mek Dinda in the house. Tepuk. Allah, kita ada. Kak Iti lah, kita panggil Kak Iti. Okey, selalu saya masuk live Mek Dinda kan. Kacau-kacau dia, tapi hari ni kita import tau, jemput dia datang ke sini. Dan memandangkan Mek Dinda ni memang dah sinonim dengan makeup dengan simplicity. Simplicity juga. Benda simplicity. Terima kasih Anas. Abang Anas. Anas ni dia apa orang kata? Pensedekah ya. Pensedekah. Okay. Dia adalah dia legend dalam TikTok ni. So guru-guru TikTok. So okay, hari ni kita ada offer ya. Kita cerita sikit, kita ada offer kita iaitu minimum RM50 anda belanja dapat RM5 off. RM5 off. Okey, kalau produk yang kita nak fokus hari ni adalah ini dia, Premium Raya Gift Set, 89 set saja hari ni. Tapi Mek Dinda dah ambil 10. Jadi tinggal tolong. Tinggal 79. Okey, harga dia cuma RM130 sahaja. Dan jimat RM39.60. Okey. Senang Tok T. Sebut tu weh. Betul. Kita baru nak terkejut gempang sikit. Oh ya ke? Orang ni. Patutlah dia pandai main emosi. Tapi rasanya saya direct je. Okey. Direct lah sebab Kak Iti direct pun sold out je lagi kan. Ready. Kasih habis terus 89. Tolak tadi tinggal 79. Betul, 79 set sahaja. Apa yang ada kat dalam ni Mek Dinda? Okey, jom. Kita lagi make up section Habak mai. Okey, dah mula-mula dapat kotak yang sangat cantik ni, estetik untuk kita letakkan display rak dan sebagainya. 110. Oh, dia dapat 110. Ya Allah. Boleh beli? Kena beli. Dah boleh beli dah? Dah buka dah beg kuning. Boleh beli sekarang. Beli sekarang. Okey. Beli sekarang. Siapa cepat dia dapat. Okey. Terus Kita nak beritahu apa ada dalam ni. Buka-buka. Okay. Dapat ni. Yang ni last kali kita tunjukkan. Okey, ni dapat apa? Pencuci muka cleanser. Cleanser triple action. Ni favourite ni. Suami saya suka pakai. Ya. Maknanya suami menjaga kecantikan juga. Ini memang untuk 35 tahun ke atas. Kalau nak awal pakai pun tak apa. Sebab kita buat formula dia memang untuk anti-aging. Untuk melambatkan penuak. Jadi inilah rahsia Kak Iti. Ya, saya memang pakai yang ni. Tak ada satu pun lain. Janganlah. Aduh. Inilah rahsianya. Inilah rahsia dia. Janji. Okey. Lepas tu kita ada mascara. Ya, favorite mascara saya. Ni apa dia? Ni ni favorite shade. Ya, ini memang famous lah, ramai yang cakap. Mereka memang sukakan ni sebab ini formulasi daripada Korea. Kan kita gunakan ingredient dia yang sangat halus, tekstur dia yang boleh buat makeup kita atau bedak kita smooth. Okey, maksudnya dalam ada ingredient juga untuk merawat masalah kulit. Dia ada vitamin E. Okey, tapi yang lebih penting dia adalah teknologi Korea. Sebab itu kita panggil dia bedak Korea. Bedak Korea. Teknologi Korea. Okey, kira ni kalau beli dia saja mesti mahal kan? Betul. Kalau beli dia saja harga kat luar ataupun bukan masa live memang mahal ya. So you all kena beli sekarang dengan harga yang saya live bersama dengan Mek Dinda. Betul, harga ni tak dapat kat mana-mana. Harga asal tadi 100 lebih kan? 100 berapa? 80. 180. Itu kiranya eksklusif kita punya harga. Ni favorite check. Sweet Argan Coral. lipstick. Okey, Argan lipstick betul. Argan Wonder Lipstick. Betul. Kak dia apa sebut tak betul? Cik lagi hafal. Tak apa, sebab itulah cik ajak cik. Supaya betul kan cik. Cik kena ajak cik. Cik ajak cik menyanyi lah. Dia boleh. Tapi nyanyi dekat ni tau. Dekat pawagam rumah Tok T. Boleh sangat. Kan? You all kena sold out kan lah dulu. Cepatlah, mana lagi? Sebab 130 you all dapat 1, 2, 3, 4 plus sampul duit raya terbaru untuk anda. Yang ini ada 5 keping di dalam dia. Okey, ada 5 keping. Sampul kita bukan biasa-biasa, bukan yang nipis-nipis. Ini berkualiti dan dia besar. Besar loh, tak hafal. Sold out, dia kata. Betul ke? Belum lagi. Guys,
Guys. Ni dia sangat berkualiti, lebar. Kerah, Lepas tu elok. nak masuk duit 1,000 boleh Mak Dinda. Mak datang Mak Dinda sekarang dah masyur. Ombuan. Dia boleh bagi duit raya untuk anak-anak yang datang ke rumah tu seorang RM100. Ni dia. Ini dia ya. Macam tengok satu. Nah. Oh, warna ni mesti ni Kak Iti yang design no. Kita Kan? pilih. Pilih. Ni nampak. Siap. Siap ada tanda tangan lagi. Ya. Tengah. Cepat. Ya, Mak Dinda behave betul no. Sebab baru nak masuk. Salah pelan-pelan. Kita dah start make up kot no. Okey, jom kita start make up. Okey, pertama kena prep wajah dulu. So Mak Dinda dah prep wajah Mak Dinda. Dah cek dah. Sudah nah. Kena pakai moisturizer. Kalau nak pakai serum, pakai sunscreen, pakailah sunscreen. Ya. Okey, lepas prep tu saya nak menggunakan apa tau? Tak nampak Hari ini kita nak pakai apa? Concealer ke kita nak pakai betul-betul cushion foundation? Okey, baik. Ready guys. Okey, kalau concealer Mak Dinda pakai 02 ke 01? Cek pakai zero tu. Oh, Z0 tu sama. Apakah kita sama je ni? Buat kita dari tadi je sama. Cek dah lah kan. Okey. kau tak apa, Zero tak apa. tu kita pakai hak ni lah nah. Ni. Timeless. Timeless collection ni. Ya, betul. Okey, Ni. kita pakai Timeless collection. Betul. Baru lagi ya. Okey, Timeless collection ni adalah saya punya favourite. Okey, sebab apa? Bila pakai ni, dia full coverage dan muka nampak flawless. Flawless. Packaging pun cantik betul. Dah macam Cantik. international nah. Dia nampak mewah. Walaupun pada harga yang berpatutan. Berapa ringgit tu? Okey. Yang tu. Yang ini harga dia harga RM88 dah tu. RM48. 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 Harga asal RM69. Ya, lepas tu dia turun 53, 51 tapi sekarang jadi RM48. Okey, ini ada apa tau? Ini Ada apa? ada extra lily orange. Lily orange. Extra lily orange ni, okey sambil-sambil kita tepek lah nak. Tepuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Takut lah. Cik dia tunggu saat ni je. Aduh, takut. Okey. Ya. Hari ni saya jadi muar. Saya jadi Artis. model. Artis lah. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak make up dah pasal Kak Iti nak make up. Okey, kita tengok dulu hasil Kalau dia. kata terkuat ke apa, rasa sakit, jerit lah. Jangan. Ni Kak Iti nak buat apa? Buatlah. Cik serahkan jiwa dan raga cik hari ni. Nak tonyoh aja. Ya Allah. Dia Okey, senang nak nak di blend. Duk cik rasa ringan lah ni. Bau dia sedap juga bau lili ke? Ya, bau lili, bau tangan semua Bau dah. tangan. Oh ni bau tangan ke bau benda ni? Meninggal lah. Okey, fokus. Okey, jadinya melekat elok. Elok. Melekat elok. Apa tu masa aku segok segini? Kulit pun cantik, Mak Dinda. Kan, cik pakai Simplicity lah. Aduh, dan terima kasih dong. Wow, cik pakai semua tau. Awak yang wangi sangat ni. Kita tolak ke macam mana? Tolak je, tolak. Takutlah kena Takut anak dong. Okey, saya cik dah. Okey, kita Tak apa. Hari ni biar cik duduk. Untungnya ada lah ni MD tak untung. Ya. Hampa yang untung sebab hampa dapat set ni 110 daripada 130. Tak banyak tau. Ada berapa je tu? Sekarang dah tinggal 63 set. Guys, tinggal 60 set saja lagi. Mana followers Medina dan juga Siti Zonas. Ni, nak dapat ni ingat senang kan? Kan? Kat hidung hati-hati tau. Kenapa? Sebab ada Oh, ais. ada benda tu ke? Oh, hari ni pakai ya? Patutlah mancung sangat. Macam nak nampak orang. Oh, pakai susuk dah. Pasal ya betul. Hari ni Mak Dinda pakai susuk. Oh nak lap sikit. Tu lah cik tengah peluk. Gitu. Letak kipas boleh? Panas sikit rasa. Ya Allah yang kalau hampa buat tak tahu dekat set tu, saya boleh kata apa? Kita kata kat depa? Anda rugi. Ya. Sebab apa? Dalam ni ada 5 barang termasuklah sampul raya. Tok T yang cantik. Itu MD kan. Kalau nampak je Tok T dalam tu aku beli ni. Beli je tak sudah fikir-fikir lagi kan. Ya, pandai. Jadinya daripada 189 jadi 110 saja. Bestnya Tok T make up kan. Tu dah saya nak pijai muka saya. Ya kan? Nak cakap nak? Dekat tu hampa pakai ICC. Satu gambar dengan saya RM50. Dengan harapan ni adalah make up daripada Tok T. Ya. Every nervous kan Tok T make up? Saya yang nervous. Nervous kan? Alamak, cantiknya awak dekat-dekat. Janganlah. Ini Tok T tau. Oh, nak? Terima kasih nak. Sudilah dengan cik.
MD nanti sayangkan untuk saya. Jangan sayangkan. Ni tak ada duduk diam. Tapi betul hidung mancung betul pakai tu. Oh lah, lagi cek Shannon link dah kat mana? Tapi takut lah. Takut lah. Takut tersedut. Tak apa, cek aja cara dia. Untung lah. Dak lah ni bukan MD yang untung. Yang untung sekarang ni adalah hampa. Ni tahu tak dalam kotak set raya. Kita kata set raya bestie lah nak. Kak Iti boleh? Boleh. Set bestie tu maksudnya set MD dengan Tok T. Kami duk cerita tahun tu nak bagi kampung 110 dapat 5 barang. Ya, Alhamdulillah. Awak memang tak ada kedudukan ke? Aduh, tak baik tau. Jerawat tak ada? Jerawat ada kadang-kadang. Awak make up sendiri kan ni? Sendirilah cik. Segok dulu. Ish. Dah murah sangat dah tu. Nak murah berapa lagi? Kak Iti ada gamuk. Dia kata produk Alina nak set ni RM1 Kak Iti. Oh, jangan. Kita bukan timbang kati. Kami buat formula. Ya, timbang kati lah. Timbang kati lah wok. Orang selalu kata timbang kilo. Timbang kilo Kak Iti kata timbang kati tobat lah wok. Betul dah, itu memang lawa MD. MD tu baru tengok dekat ni. Yang tu tengok dia juga atas pentah. Nervous kat make up saya. Lepas lah sikit tu tak mata. Cerita cik memang tak tidur dia. Mata cik nak tengok apa je. Tak apa kan? Gigi cantik. Kita jadi make up. Okay, jangan lalai. Kita buka harga best 110 dapat berapa barang. Dapat kotak istimewa. Celah hidung ni, ya Allah, tajamnya. Tajam lah. Okay, dah kata dah tepi. Kak Iti kena dekat lagi. Kak Iti kena dekat lagi, tak nampak. Dia dah rojoh mental kita. Tak apa, rojoh je. Saya okey. Kak Iti nak buat apa Kak Cik buat? Okay, kita dah blend dah. Si cantik kan finishing dia? Alhamdulillah. Kak Iti cik dah nampak. Dia pun kata cik dah nampak macam Kak Iti dah. Ya ke? Okay. Tadi macam kentang kan? Tapi cik kalau nervous sayang hidung keluar tau. Ya ke? Okay. Kita tisu dulu. Okay, tisu dulu dah. Sorry tau. Cik tak boleh dah apa. Tak maaf lah. Terima kasih. Dak ni jangan duk. Wangi lah. Duduk belah sini pun wangi. Duduk belah sini pun. Kak Iti pakai minyak wangi Simply City ke? Kita campur-campur. Nanti suka campur-campur. Yang terbaru ni pun wangi sangat dan murah. Ni tak nak buka dah kan? Ada di beg kuning tak? Ada. Sana. Tak berwangi ni. Ada jugalah. Ada. Okey, jadi pergi tengok dekat beg kuning bawah tu 110 you all dapat cleanser. Yang mana cleanser ni sebaiknya umur 35 sampai ke atas boleh pakai untuk awet muda. Tu dia, lembut dah. Okey. Kita Okey. ratakan. Ada tempat tak rata ke? Mata sentuh. Ya Allah, cik tu kan segak. Okay, lepas tu kita dah siap make up lah ni, dah pun datang ni Kita segak. letak ni, okey, dah selesai untuk foundation kan? Kita pakai cushion foundation. Kejap lagi kita letak bedak. Bedak yang favourite cik tu. Loose powder. Ada SPF tak ni? Yang ini ada SPF, vitamin E, dan dia high antioxidant. Ni high antioxidant. Kita zoom sikit, Saya tak pakai terlalu pekat, tak banyak sangat. So saya pakai layer yang nipis. Kau macam muhur-muhur tak tekan tu kan? Tapi lawa. Layer yang nipis saja. Okey, dia nampak muka terus glow sebab Medinda tak banyak masalah kulit muka dia flawless. Dan cik rasa macam baru. Cik yakin nak duduk sebelah Kak Iti selepas pakai cushion foundation tadi. Okey, itu cantik dah naik seri dah. Itu baru cushion foundation. Tapi kita ada ni pula. Kalau Ambil setengah concealer. orang tu nak kasih enhance lagi. Highlight sikit kan? Betul. Pandai. Kak Iti pun belajar juga ni. Pandai lagi. Okey, nak kasih ada contour sikit. Kiranya kalau Kak Iti make up macam ni lah cara dia, step per step dia. Ya, betul. Kalau dah pakai satu muka, saya pakai cushion foundation. Ini memang favourite Kak Iti terkini. Macam sekarang ni pun Kak Iti pakai ini je. Mana nak tengok? Okay, sekarang ni saya pakai concealer sahaja sebab concealer ni memang dia punya
sifat dia adalah menutup kekurangan kita. Dia ada freckles juga kat pipi tau. Tak ada pula ni. Ada. Ni tak nampak Tak nampak. Pakai ni lah cik. Oi. Pakai hat tu dah cik. Oi. Lepas tu dia boleh tahan lama. Sebab cik pun banyak sangat aib tu. Nak kata lah. Kan ada. Elok je. Okey, kita tak sikit-sikit je. Tak pakai hidung. Macam hidung, hati-hati lah. Okey, baik. Jangan telan lah. Jangan ada telan. Jangan hidung duduk sedut lah. Tunggu lah. Okey. Ya. Ini nak bagi dia ada highlight sikit. Kejap. Harga dia RM29 ke? Ya, Concealer tu. Concealer tu RM29 je. Concealer tu RM29. Sorry. Tak apa-apa. So RM29. now kita RM29. Ini adalah rahsia penutupan aib Mek Dinda dan Kak Iti sekarang. Kalau tengok sekarang ni, Andy tengok muka Kak Iti tak ada langsung. ada apa ni, dark circle. Ya. Ada dark circle, ada apa, eye bag atau ada garis-garis bawah mata. Kita nak tutup sikit lah. Ni ada 2 kod. 3. Ada 3 kot. 3 kod. Okey, 3 kod. Macam MD pakai apa Kak Iti? Ni 02 juga. Sebab dia lebih cerah daripada ini tadi. Cushion. Okey, jadinya hari ni siapa spend RM50 ada off RM5. Tak kisah apa dia pun. Betul tak? Betul. Kan? Dan texture dia agak lebih pekat sikit daripada cushion foundation. Oh, memang untuk menutup lah kan? Cushion foundation tadi dia more macam lightweight, lepas tu dia ringan kan? Jadinya letak benda ni dia nampaklah coverage sikit sungguh. Kan? Ya. Alright. Tak tidur diam. Susah dah pakai. Takut tercucuk mata. Tak apa lah, cucuk lah. Cik boleh bangun kan mata cik sakit sebab dokti. Tu ada ketumbik sikit, sorry tau. Ni selalu tengok apa? Tengok suami tak apa. Duduk asyik tengok Kak Iti hari-hari. Tengok je tercheck out. Tengok je tercheck out. Habis duit saya. Tak apalah kan nak lawa kan. Ya. Nampak tak dia lebih cerah dekat bahagian yang kita letak tu? Kan auto nampak kita punya bawah mata tu cerah. Dekat batai hidung tu ada sikit nampak. Dia apa? Naik dia nampak naik seri lah, dia dah Naik pop seri. up lah bahasa dia So dah. cik nak pakai cik punya ni ke atau pakai Kak Iti punya? Pakailah sebab kalau boleh pakai acik lah. Balik cik nak pun frame. Okey. Sebab Kak Iti dah pegang. Okey. Tapi dia punya tu Okey, bedak pakai dia? perih ya. Beruh ya? Beruh boleh. yang mana? Ni. Boleh. Ni ke? Betul ke? Nanti Boleh. blusher pula bukan ya? Boleh Betul kan? kan? Boleh. Okey. Kita ambil tepek. Ni, Bahagian-bahagian tertentu. sampul raya untuk anda. Okey, MD nak bagi soalan untuk depa boleh tak Kak Iti? Boleh. Sebab tadi kan cik bagi 10 kan. Okey, sedia? Dia kata sedia dah. Okey, soalan dia. Soalan dia apa dia? Soalan dia, nak pilih soalan pemenang tu tolong sat moderator Mek Dinda buat kerja sekali. Soalan dia, tadi first Kak Iti pakai apa makeup Mek Dinda? Yang ni memang untuk MD tau. Yang ni Kak Iti tak payah buat apa-apa, MD nak dekah kat depa. Yang 10 tadi. Kan, boleh kan? Boleh. Nanti bagi MD yang dia sendirilah yang tu. Boleh kan Kak Iti? Boleh je apa Mak Dinda nak kami bagi. Kami nak segok je hari ni. Jadi Tok T. Nah. Ya Allah, segok je. Sorry ya, Cik. Cantik Kak Iti. Dia tahu Kak Iti cantik sangat. Mana ada, biasa je. Habis. Dari Allah, sorry Kak Iti tadi. Nyanyi, tak apa. Boleh ya? Okey. Dari Cik yang menamakan aku cinta. Ya, nyanyi betul-betul je. Tengok. Allah tak keluar dah, Cik lupa dah. Kak Iti dah tengok Cik tadi. Allah. Awak. Kak Iti tolong lah kan yang hidung Cik. Janganlah yang tu terlalu istimewa. Cik tengok. Dia yang hidung dia pun tak main rasa no. Saya nak Kak Iti duduk sini dan dia bagi Cik aja. Okay. Allah, saya ambil buru ya. Apa no span. Sial Kak Iti nak make up Cik. Biasalah hangat-hangat ni kan tengah hari rembang.